Okey, kami ekspedisi tim ekspedisi tabung prihatin ekspedisi PNU telah pun sampai di Hospital Seberang Jaya. Kami ingatkan hospital baru ni dekat rupanya dia masih lagi ward hospital lama. Dia di katil 7 ward 3. Okey, kami dah sampai. Abang Amy pun dah sampai. Abang Ari pun ada dia. Jeb dah masuk dulu. Okey, bye. Assalamualaikum semua pada fan ekspedisi kita PNU. Hari ni Abang Zul dengan khabar kita show di Gopeng tu fan utara ni tu ada accident bersama isteri beliau. Itu Fadil. Fan utara ni dia di mana show utara dia muka dia memang ada lah dengan suami isteri dia. Dua-dua isteri telah meninggal accident. Dia nak malam tu dia balik ke Penang. Jadi kami rasa simpati lah. Jadi kami buat satu collision di show Pontian. Total pollution di Pontian kita serah pada dia. 1 sen kami tak ambil. Serah pada dia. Okey, jom kita jumpa pada yang berdiri di katil Hospital Seberang Jaya. Okey, Abang Zul pun telah sampai di Hospital Seberang Jaya nak serahkan sumbangan tabung isi kita PNU ni pada Fadil yang accident malam di show di Gopeng Perak tu. Dan okey, kita nak serah isi dengan khabar isi dia telah meninggal. Okey, kita doa semoga Fadil kuatkan diri dia untuk menghadapi dugaan hidup ini. Okey, sekarang kita nak serahkan semuanya pada Fadil. Fadil semuanya pada kita simpatilah atas insiden tu lah. Jadi kami pollution di show Pontian bulat-bulat total kita serah pada Fadil. 100 sen kita ambil. Ada fan Johor dia bagi sampul. Kita tak kira. Yang dua tu kami ini itu bulat Johor. Okey, terima kasih kepada tim ekspedisi PNU dan sumbangan kepada saya dan arwah isteri saya dan tim yang Johor. Terima kasih semua untuk sumbangan untuk saya dan arwah isteri saya. Terima kasih PNU. doakan kami pada Ya Allah Tuhan, semoga tim ekspedisi PNU murahkan rezeki semuanya, tim-tim sihat selalu dan melindungi mereka dari segala malapetaka. Amin.